Pemilik kelab Johor Darul Tazim, JDT, DYAM Tunku Ismail, pemangku Sultan Johor menzahirkan rasa kecewa terhadap mentaliti sesetengah pihak dalam bola sepak Malaysia yang tidak profesional dan jauh daripada semangat persaingan sihat. Baginda menegaskan bahawa dominasi JDT bukan sekadar soal penyertaan, sebaliknya berakar daripada usaha konsisten untuk terus berkembang dan meningkat dari tahun ke tahun. Ia bukan sekadar tentang penyertaan. Ia sentiasa tentang penguasaan dan peningkatan sejak dari awal lagi, titah Tunku Ismail dalam kenyataan yang dimuat naik di Johor Southern Tigers. Tunku Ismail turut membidas sesetengah pihak yang sering merungut dan mengadu kononnya tidak mampu bersaing, sehingga mencetuskan sentimen bahawa pasukan lain wajar menarik diri dan mendakwa liga kini sudah mati. Baginda menyifatkan dakwaan sedemikian bukan sahaja tidak masuk akal, malah memalukan, apatah lagi apabila dibandingkan dengan liga-liga di negara jiran yang memiliki semangat kompetitif lebih tinggi. Terengganu FC bakal berdepan kesukaran untuk memperkuatkan pasukan bagi menghadapi kempen musim 2025-26. Ini kerana Terengganu dikenakan sekatan perpindahan FIFA. Ini berdasarkan semakan pangkalan data Sekatan Perpindahan Badan Induk Bola Sepak Antarabangsa itu. Selain Terengganu, dua lagi pasukan iaitu PT Athletic FC dan Kelantan Darul Naim FC, KDN FC, turut berdepan sekatan sama. Terengganu antara pasukan yang tersenarai dalam Sekatan Perpindahan FIFA tahun 2025. Sumber, FIFA Registration Banks. Sekiranya PT gagal menyelesaikan isu sekatan perpindahan tersebut, pasukan itu bakal berdepan kesukaran merekrut pemain untuk musim 2025-26. Terengganu kini dikaitkan dengan perpindahan beberapa orang pemain selepas tamat musim 2024-25. Antaranya ialah Lukman Hakim Syamsuddin, Luciano Guicochea, Tommy Mawat Bada dan Clayton Da Silva. Bekas pengendali KL City FC, Bojan Hodak membantu Persib Bandung mempertahankan kejuaraan Liga 1 Indonesia buat tahun kedua berturut-turut. Selepas Persib tewas 1-0 kepada Malut United pada 2 Mei lalu, keraian kejuaraan Liga pasukan itu terpaksa ditangguhkan untuk sekurang-kurangnya seminggu lagi. Walau bagaimanapun, kem Panggeran Biru ceria apabila pencabar terdekat mereka, Persebaya Surabaya diikat 3-3 oleh Persik Kediri dalam aksi Liga yang berlangsung pada hari ini. Penyerang Argentina, Ramiro Fergonzi muncul wira Persik dengan meledakkan gol penyamaan pada minit ke-96. Gol tersebut memastikan Persebaya hanya mengumpul 54 mata berbanding Persib, 64 mata, dengan baki 3 perlawanan. Persib menjadi pasukan pertama dalam Liga 1 Indonesia yang berjaya mempertahankan kejuaraan sejak Pelita Jaya.